Bersama ingin satu. Bersama ingin satu. Bersama ingin satu. Baik-baik. Jangan sampai terjepit pula. Lagi sekali. Okey, 1, 2, 3. Hati-hati. Dah boleh lah tu. Nanti. Dah boleh lah kamu tu. Sekarang ni kita berhenti dulu. Sapa kawan-kawan dulu. Jom. Hai kawan-kawan. Selamat pagi semua. Pagi. Kami ingin mengucapkan selamat menyambut Pesta Keamatan kepada kawan-kawan kita di Sabah. Kami sebenarnya sedang buat tarian Mengatik. Tarian ni adalah salah satu tarian yang ditarikan semasa menyambut Pesta Keamatan ni. Kita nak cuba lagi rasanya. Nak bagi mahir tapi Bas tahu. Betul. Jom kita saksikan dulu Abang Adi dan haiwan kesayangannya dalam Pets at Kids on Tour. Pets at Kids on Tour. Hai adik-adik, bertemu kembali di dalam Pets at Kids on Tour bersama Abang Adi. Dan hari ini Abang Adi ada bawa tetamu istimewa yang asalnya daripada Australia adik-adik. Nama dia Cicak Lidah Biru. Dan Abang Adi sendiri suka panggil dia sebagai Cicak Sking. Dan cicak ini kan kalau adik tengok betul-betul kulit dia seperti buah salak adik-adik. Tapi ini merupakan buah salak yang boleh bergerak. Mari sini, Abang Adi ada nak cerita sikit pasal cicak ni. Seperti yang Abang Adi katakan tadi, cicak ni asalnya daripada Australia dan boleh dijumpai di merata-rata tempat di Australia. Kalau adik tengok betul-betul dekat sini cicak ni warna dia coklat dan berbelang-belang kan. Tapi tertaluk kepada daerah di mana yang dia datang. Seperti yang ini asalnya daripada timur Australia. Kalau adik tengok ada yang daripada utara, selatan, barat, macam-macam lah. Dan juga cicak ni boleh hidup sehingga 20 tahun umur dia adik-adik. 20 tahun. Lama tu. Dan dia merupakan haiwan omnivore yang makan sayur dan juga daging. Tapi kalau yang kecil ni bolehlah kita bagi dia makan daging lebih sikit ke kan, sayur kurangkan. Tapi kalau dia dah besar, pastikan 60% sayur-sayuran harian makanan harian dan juga 40% hanya daging. Kerana kalau terlebih daging pula nanti dia boleh sakit adik-adik. Untuk menjaga dia sungguh senang. Dia punya substrate dia iaitu permukaan akuarium dia, adik boleh pakai habuk kayu. Tapi yang lagi menariknya adik-adik, kalau adik bagi dia ulat roti. Itu salah satu punca protein yang adik boleh dapatkan lah untuk memberikan cicak sking adik ni untuk makan. Dan sebenarnya saiz dia boleh membesar sehingga 24 inci panjang. Itu antara yang paling besar sekali cicak sking ni boleh membesar. Seperti biasa adik-adik, sebelum Abang Adi mengundurkan diri, sayangilah haiwan peliharaan adik-adik seperti mana adik menyayangi diri adik sendiri. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan dengan Abang Adi di Pets at Kids on Tour. Bye! Wah, jepit pula. Bukan senang sebenarnya nak belajar tarian ni tahu. Tapi Bas pasti akan belajar lagi sampai mahir. Boleh tu Bas. Bas, kita belajar dulu sebelum naik atas, Bas. Bagus. Sementara tu, kawan-kawan, saksikanlah kartun pertama kita kan? Saksikan kartun Harry